Kenapa ramai orang guna adjustable high-low soffit daripada Pro Expert ni dekat kereta Pro 2 Beza? Biar sini aku nak cerita kat korang. Depan aku sekarang ni ada satu set adjustable high-low soffit 32 step daripada Pro Expert untuk kereta Pro 2 Beza. Jom aku cerita kat korang kelebihan kalau korang pakai adjustable ni. So ni dia adjustable high-low soffit daripada Pro Expert untuk kereta Beza. So kalau korang tahu adjustable ni dia ada 32 step damping untuk korang ngeraskan dan lembutkan. So kalau korang nak adjust tinggi, korang boleh adjust dekat sini. Korang nak satu jari, dua jari. Dan adjustable ni jenis boleh servis. So kalau ada masalah dengan adjustable ni, korang boleh repair je, tak perlu nak tukar baru. So aku sangat recommend untuk korang yang nak pakai adjustable ni lama, ni memang sesuai untuk korang. Dan untuk korang yang nak tahu spring rate, spring rate untuk bahagian depan ialah 4K dan spring rate untuk bahagian belakang ialah 3.5. So untuk setup belakang, spring dengan adjustable asing. Siapa yang dah pernah pakai adjustable ni, dia tahu perbezaan antara jenis spring asing dengan spring sekali tu. Ni jenis spring asing. Untuk barang lain, korang akan dapat adjuster ni 4 biji, depan 2, belakang 2, dan korang akan dapat spanner ni 2. Dan untuk korang yang beli adjustable Pro Expert ni, korang akan dapat warranty selama 1 tahun. Jadi kalau ada apa-apa masalah dengan adjustable ni, kita orang akan bagi korang claim one to one, kita orang bagi yang baru terus. Kalau korang nak tahu harga, korang komen sekarang, nanti kita orang akan bagi tahu harga dekat komen. So lepas ni korang nak aku review apa pula, korang komen sekarang, korang pakai kereta apa, nanti aku akan reviewkan juga macam ni. So korang komen sekarang. Sebelum tu jangan lupa follow dulu akaun Mr. Zober. Jom kita pandu kereta lama seperti baru. Ciao.